Maul ketika ini dan terus jatuhkan. Side step bukan oleh pemain nombor 20, jatuhkan di sana. Sekali lagi dijatuhkan dan terus masih lagi dalam penguasaan Surata Lion. Jauh dicari, namun hampir-hampir dirampas, tapi peluang untuk Surata Lion mendekati garisan kawasan try, tapi masih lagi belum terhasil. Nah, itu dia try yang kedua untuk Surata Lion. Akhirnya Surata Lion berjaya mengambil semula kedudukan di depan ke atas GMI.